Okey, jam ni dia ada flashlight tau dekat sini. Tengok tu dia flashlight. Okey. Ini adalah jam Garmin Instinct 3. Saya dah gunakan dia beberapa bulan. Saya rasa dalam hampir 6 bulan jugalah. Dan ini adalah antara features yang paling kerap saya guna. Boleh kata hari-hari saya gunakan feature flashlight ni. Dan pada saya dia sangat praktikal. Okey, cara nak guna senang je. Anda tengok kat sini ada button. Saya double klik untuk hidupkan dia. Kalau saya nak off, saya double klik balik. Dan pada skrin paparan ni pula, kalau saya on flashlight tu, nampak? Kita boleh ubah brightness dia. Kita boleh ubah brightness. Kalau saya turun sekali lagi, merah. Cahaya merah. Kenapa saya kata saya kerap guna dia? Dia sangat praktikal. Sebab yang pertama sekali, dia sentiasa ada dekat tangan kita. Sentiasa ada dekat tangan. Walaupun saya macam anda, kebanyakan anda mungkin dah maklum lah, saya kalau keluar daripada rumah saya selalu bawa flashlight. Tapi ada kala saya prefer pakai yang ni. Yang ni memang dia tak secerah flashlight nak suluh jalan, tapi saya bukan gunakan dia untuk nak suluh jalan. Okey, antara yang kerap saya guna dia, boleh kata hampir hari-hari saya gunakan dia. Yang pertama sekali, kalau saya nak ambil pakaian dalam almari pada waktu awal pagi, saya suka pakai ni. Saya lebih prefer pakai jam punya lampu berbanding buka lampu bilik. Sebab saya tak suka bila gelap buka lampu terang, saya tak minat macam tu. So saya sekadar nak ambil pakaian, sekadar nak nampak je. So bila kita on ni, dia adalah cahaya sama-sama tu. Okey, kita boleh ubah brightness. Tapi dalam keadaan gelap betul, dia okey lah. Okey, cahayanya not bad. Okey, not bad. Satu lagi, macam saya nak bagi kucing makan pada waktu pagi. Ni aktiviti rutin harian saya. Saya biasa saya tak buka lampu luar tu. Saya buka flashlight ni, so dia ada cahaya sikit, so saya boleh ambil makanan kucing. Saya boleh bagi kucing makan. Selain daripada tu, macam kalau anda nak berjoging pada waktu awal pagi, kat jalan tu mungkin ada lampu jalan, tapi sebenarnya kita bukan nak suluh jalan, tapi kita nak kenderaan alert yang kita ada kat situ, yang kita sedang berjoging. Jadi salah satu caranya, kita on flashlight pada jam ni, kita jogging. So kereta akan nampak lampu dekat jam kita ni. Lepas tu bila kita jogging ni, lampu ni dia akan tersuluh dekat jalan tar tu, memang boleh nampak. So sebab tu saya kata dia adalah antara flash features yang paling kerap saya guna, dan dia sangat praktikal. Okey, sangat praktikal. Kedudukan lampu dia dekat sini. Cuma satu je, ini cadangan saya lah. Kalau pihak Garmin dengar lah kan. Saya berharap kalau akan datang, kalau dia dapat tukar flashlight ni dekat belah sini. Saya lebih prefer kalau dia dekat sini, kita boleh suluh macam ni. Berbanding kalau macam ni, tangan saya kena macam ni lah kalau saya nak suluh. Boleh nampak kan? Saya prefer kalau flashlight tu dekat belah depan ni. Macam ni maknanya saya tunjuk macam ni, kita nampak apa yang di depan saya. Tapi itu bukanlah isu yang besar sangat. Sebab macam saya kata, saya bukanlah nak gunakan dia untuk nak suluh jalan saya, tapi untuk nak buat kerja-kerja, nak ambil barang, dia sangat praktikal. Sebab apa? Dia sentiasa dengan tangan kita. Okey? Itu dia antara features yang pada saya cukup nice daripada Garmin Instinct 3. Okey, sekarang itu saja. Jumpa lagi. Nanti lain-lain tips pasal Garmin saya akan kongsikan di lain-lain video. Okey.